Tengok apa yang saya berjaya dapatkan. Dengan mini keratan batang yang hanya sekitar 5 cm, saya dah berjaya tanam kiwi, gooseberry dan pokok ara dalam masa yang sangat singkat. Jauh lebih cepat daripada biasa. Dan semua ini dengan menggunakan satu sistem yang saya betul-betul cakap akan buat korang terkejut. Kaedah mini keratan batang dari Brazil. Ini satu kaedah yang sangat mudah, sangat berkesan dan sesiapa saja boleh buat di rumah tanpa susah payah dan tanpa perlu keluar duit. Hari ini saya akan tunjukkan cara kerjanya langkah demi langkah sebab memang sangat berbaloi. Kaedah Brazil ini berdasarkan penggunaan keratan batang yang sangat muda, sangat kecil dan pastikan ia sentiasa cukup lembap supaya cepat berakar. Dan yang paling best, kita boleh buat semua ni dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi, sebelum kita mula, jom tengok dulu apa bahan-bahan yang kita perlukan. Tak banyak pun, semuanya benda mudah yang semua orang boleh dapat. Pertama sekali, kita perlukan botol besar 8 liter yang akan jadi propagator kita. Juga gunting yang kuat atau pisau pemotong, apa saja yang ada di rumah. Kita akan perlukan pasir. Boleh guna pasir sungai, pasir penapis atau pasir binaan. Tapi yang paling penting, pasir tu mesti betul-betul bersih. Kalau tak bersih, kita basuh beberapa kali sampai airnya betul-betul jernih. Sedikit kapas yang akan kita gunakan untuk menutup saluran keluar air supaya pasir tak terkeluar. Kita juga perlukan aloe vera dan serbuk kayu manis, dua bahan klasik yang sangat membantu supaya mini keratan tak rosak dan boleh tumbuh dengan baik. Air oksigen 10 volume yang boleh didapati di mana-mana farmasi, iaitu yang 3% kepekatan. 1 liter air cukup untuk sediakan siraman. Dan akhirnya, watak utama kita 3 mini keratan gooseberry, 3 mini keratan kiwi dan 3 mini keratan pokok ara. Semuanya berukuran antara 3 hingga 5 cm panjang. Dengan semua ini, kita sudah ada apa yang diperlukan untuk pasang propagator dan mula dengan kaedah Brazil. Sekarang kita akan sediakan botolnya. Pertama sekali, kita akan baringkan botol 8 liter itu. Seterusnya, dengan berhati-hati, kita akan buat satu potongan memanjang hampir di tengah-tengah, tapi biarkan satu sisi tidak dipotong. Sisi yang kita biarkan tidak dipotong itu akan berfungsi sebagai penutup dengan engsel, macam penutup rumah hijau kecil. Sekarang kita ambil pisau pemotong dan dari bahagian paling bawah botol, kita ukur lebih kurang 2 cm ke atas. Tepat di titik itu, kita buat satu lubang kecil. Lubang itu akan menandakan paras maksimum air yang boleh diisi dalam propagator kita. Kalau air naik melebihi paras itu, ia akan keluar melalui lubang kecil tersebut. Kemudian, kita letakkan sedikit kapas di dalam lubang itu supaya air lebihan boleh keluar perlahan-lahan tapi pasir tidak akan terkeluar dari propagator. Sekarang, kita akan masukkan pasir. Terus saja tuang kira-kira 7 cm pasir ke dalamnya. Ia dibahagikan begini. 2 cm pertama akan menjadi takungan air, iaitu bahagian di mana kebanyakan air akan disimpan. 5 cm selebihnya adalah bahagian atas, tempat kita akan letakkan mini keratan kita. Bahagian itu akan lebih kering pada mulanya, tetapi selepas itu, terima kasih kepada capillarity, ia akan menjadi lembap dengan sendirinya. Kalau boleh, biarkan 1 cm ruang kosong di bahagian atas botol supaya bila kita mula menyiram, air tak melimpah atau mengotorkan kita. Reka bentuk ni membolehkan sistem berfungsi melalui capillarity. Maksudnya, air yang berada di bahagian paling bawah akan perlahan-lahan naik ke atas, memberikan kelembapan dan pengudaraan yang ideal supaya mini steratan boleh menghasilkan akar tanpa reput. Baik, sekarang kita akan sediakan mini keratan. Kita potong mini keratan sepanjang 3 hingga 5 cm setiap satu dengan satu mata tunas kalau boleh. Kita akan potong 3 keratan gooseberry, 3 keratan kiwi dan 3 keratan pokok ara. Sebaik sahaja kita sudah ada keratan-keratan itu, sangat penting untuk menyediakannya dengan betul bagi mengelakkan masalah kulat kerana dalam rumah hijau mini kita nanti akan ada kelembapan relatif yang sangat tinggi dan ini boleh menggalakkan kemunculan patogen jika kita tidak berhati-hati. Jadi, kita akan berikan pencegahan semula jadi sebelum menanamnya. Mula-mula, kita basahkan bahagian potongan dengan aloe vera, baik di bahagian bawah maupun atas.
Aloe sangat menakjubkan kerana ia melindungi tisu keratan, merangsang pertumbuhan akar dan mengandungi hormon semula jadi yang sangat membantu keratan untuk tumbuh dengan baik. Selepas itu, kita sapukan serbuk kayu manis pada bahagian potongan. Kayu manis ialah anti kulat semula jadi yang mengelakkan kulat dan reput. Sebab itulah sangat penting untuk menutup luka-luka kecil pada keratan dengan kayu manis. Dan dengan ini, mini keratan kita sudah pun siap untuk ditanam. Untuk meletakkannya, tak perlu buat lubang atau lekukkan. Cukup ambil setiap mini keratan dan masukkan secara lurus ke bawah, kira-kira 2 atau 3 cm ke dalam pasir. Sangat mudah, mata tunas sentiasa menghadap ke atas. Kita susun supaya tahu yang mana satu. Sekarang kita akan sediakan siraman. Dalam 1 liter air, kita tambah 1 sudut teh air oksigen 10 volume, iaitu 3%. Kalau anda ada air oksigen yang lebih kuat, 20 volume, guna setengah sudut teh. 40 volume, hanya beberapa titis sahaja. Campuran ini membantu mengelakkan kulat dan membekalkan oksigen kepada medium tanaman. Sekarang kita siram perlahan-lahan biar pasir serap air sedikit demi sedikit. Bila nampak air mula keluar dari lubang saliran, kita berhenti. Itu bermakna takungan sudah penuh dan pasir akan menjadi lembap melalui kapilari. Dan sekarang ada sesuatu yang sangat penting, tempat di mana kita akan letakkan propagator ini. Propagator ni mesti diletakkan di tempat yang mendapat cahaya tidak langsung. Ini bermakna jangan letak di bawah cahaya matahari terus sebab haba yang berlebihan boleh merosakkan keratan. Sekarang kita akan sediakan pencegah semula jadi untuk pastikan semuanya bersih dan bebas kulat. Dalam 1 liter air, kita tambah secubit kayu manis, kacau rata, tapis dengan kain halus dan masukkan ke dalam botol penyembur. Campuran ini bersifat anti kulat, sangat selamat dan sangat disyorkan di saluran ini. Sebaiknya kita semburkan setiap 3 hingga 4 hari. Dengan cara ini, memang susah nak ada masalah kulat. Baiklah, sekarang dah 6 minggu berlalu dan tengoklah ini. Tengoklah akar yang cantik-cantik yang tumbuh pada keratan mimi gooseberry, kiwi dan pokok ara ni. Serius, memang hebat betul kaedah Brasville ni. Walaupun guna keratan kecil sangat, tak sampai 5 cm, tapi tengoklah hasilnya. Saya sendiri makin terkejut dengan keberkesanannya. Dan saya nak ambil peluang ni untuk kongsi sesuatu yang penting. Kalau boleh buat masa bulan mengurang, lagi bagus. Dalam fasa tu, getah tumbuhan akan turun ke bahagian akar dan keratan biasanya akan mudah tumbuh. Tak wajib pun, tapi memang banyak membantu. Ingat juga, setiap pokok ada tempoh masing-masing. Ada yang ambil masa sikit, ada yang cepat tumbuh. Yang penting, jangan asyik buka propagator tu. Biar je dia buat kerja dia. Sebab tu kita sediakan macam tu. Kesan kapilari akan kekalkan kelembapan yang sempurna tanpa kita perlu buat apa-apa sangat. Itu je. Kalau korang suka video ni, saya sangat hargai kalau korang tekan like, kongsikan dengan sesiapa yang mungkin perlukan dan paling penting, tinggalkan komen beritahu saya kalau korang nak cuba sistem ni dan dengan pokok apa korang nak kita cuba dalam video akan datang. Salam sayang dan jumpa lagi dalam video seterusnya.